5 unsur ni, jasad, roh, hati, akal, nafsu, semua ni kena bagi makan. Yang menjadi masalah kitanya tak seimbang kita bagi makan. Apa makanan jasad? Makanan jasad tak payah cerita lah. Pergi kedai mana-mana, pilih sendiri. Makanan roh, Al-Quran. Jangan lalui satu hari tanpa Quran. Jangan lalui satu hari tanpa Quran. Roh kita letih, roh kita lesu, roh kita lemah. Yang ketiga, hati. Apa makanan hati? Zikir. Makanan hati zikir. Apa makanan akal? Makanan akal ilmu. Ni kita duduk pergi ilmu ni makanan akal kita. Apa makanan nafsu? Makanan nafsu ni banyak. Yang balik rumah tidur 8 jam tu pun nafsu juga. Sembang pun nafsu juga. Maka nafsu ni kena bagi makan. Kena bagi. Dia nak tidur, kena bagi dia tidur. Tapi jangan ikut nafsu tidur. Nafsu ni dia nak makan. Dia kena bagi makan. Makan apa? Dia nak tom yam, bagi tom yam. Tapi jangan ikut nafsu makan. Nafsu makan ni kalau tak kena gaya, khinzir pun dia makan. Biawak pun dia makan. Ni kena kawal dia ni.